Sekarang dapat job menghala ke Port Dickson. Jauh gila. Dan harga dia 73 macam tu. Jadi dan jalan je lah ya. Jangan marah lah ya. Kita pergi je lah. Sebabkan sekarang baru pukul 11.41, kita jalan je lah pergi Port Dickson. Salahnya. Jadi ini dia job menghala ke PD. Kita tengok apa yang akan berlaku. So yeah, let's go, jalan. Dan job dapatlah RM89.30. Dengan mengantuknya jauh-jauh macam ni, takkan nak balik dah kan. Jom tengoklah mana yang boleh kita singgah. Kalau tak ada job, jalanlah mana-mana. Sekarang dah pun balik ke mana ni? Ni ke apa ni? Putra Heights. Dah balik ke Putra Heights. Memang tak ada job daripada Port Dickson tadi menghala ke KLIA. Ada job tapi job yang tak best dan pick up jauh. So saya pun naik highway pergi balik ke menghala ke Kelang semula. So nak kata berbaloi ataupun tak berbaloi, ambil job tadi rasanya tak baloi kot. Sebab jauh dan tak ada job sepanjang tu. Saya malas nak tunggu kat KLIA sebab nanti nak menunggu lama lagi. Saya memang nak balik pukul 6 ke macam tu je. So ya, sekarang ni kita cukupkanlah apa yang kita perlu. Tengok apa yang boleh kita buat. Mungkin 1.5 ya. Sekarang ni baru 1 lebih. Nak cukupkan 1.5, nanti balik. Right, let's go.